ramai tau sebenarnya yang masih lagi beranggapan bahawa EV ni tak boleh jalan jauh. Sedangkan dalam pasaran model yang range 500 km ke atas dah ada banyak. Okey, ini antara soalan yang kerap orang bertanya, iaitu bateri cepat habis ke? Sehari berapa kali cas bateri? Sekali berapa hari cas bateri? Orang ingat bateri kita macam bateri phone. Okey, selalunya macam ni lah saya akan advise customer kan. Pertama, saya akan tanya berapa jarak yang digunakan dalam sehari. Dia travel kan, dia kerja balik kerja sehari berapa kilometer. Ini kita tolak seminggu berapa kilometer kan. So dari berapa jumlah kilometer tu, saya akan advise dia model BYD mana yang sesuai untuk dia. Okay, so macam kalau lah dia sehari travel 20 km, contoh 20 km, seminggu 5 hari 100 km, lebih kurang lah kan. So kalau seminggu 100 km, kereta paling kecil kita pun sesuai macam ni lah atau tu 410 km. Cuba drop dekat komen berapa jarak kilometer yang anda travel sehari, and then nanti saya akan suggest which model yang sesuai untuk anda. Dan boleh drop details sekali dekat blue form. Okay, drop details, nanti kita akan keep in touch dan boleh set appointment untuk test drive sekali.